Assalamualaikum. Selamat kembali di Borak Celebrity. Nama saya Dina Nazir. Dan juga bersama dengan saya Fali. Hari ini Legend lah. Legend babe. Dia antara manusia yang paling chill. Ya. Yang paling chill. Betul. Yang saya pernah kenal. Rock and roll. Never die nah. Dan bila tengok dia buat persembahan, walaupun daripada dulu sampai sekarang, pun tak ada effort chill. Dia orang kata dia merangkumi lah. Fashionnya pun, betul. energinya pun sama. Betul. Pembawakan orang kata stage presence dia. Lain macam. Rock and roll. Hari ni kita bawakan figura yang rare. Hari ni kita ada Ito Blues Gang. Assalamualaikum. Alamak bestnya. Yelah. Kita nak gelar macam mana ni? Nak gelar datuk ke? Nak gelar pak ke? Uncle ke? Pak the best lah. Apa Pak Ito. Kita lock Pak Ito. Bukan apa, takut nanti nak penonton kata dia ni tak respect lah, dia ni gini. Kita kena explain dulu. Disclaimer Betul. Disclaimer. Jadi minggu ini kita akan bersama Pak Ito. Yes. Kita nak bercerita tentang perjalanan kerjaya daripada permulaan ke pertengahan dan percaya atau tidak Pak Ito dah bergelar anak seni dah lebih daripada 4 dekad. Betul. Iyalah. 5 dekad dah. 5 dekad dah anak seni. Jadi peredaran zaman tu banyak dia dah lalui daripada zaman 70-an, 80-an, 90-an. Sebelum kaset lagi kan? Sebelum kaset. Kaset. Lepas tu pergi ke CD, lepas tu pergi ke digital. Dia dah nampak semua transition. Dan AI sekarang. Ya. AI, I'm blur. AI ni. Kita angkat tangan. Tak kapot malah. Tak apalah. Itu cerita lain lah. Okay. Permulaannya adalah pada tahun 70-an. Dan ketika itu blues tidak kata popular dekat Malaysia pun. Bukan main lah. Bukan. Actually, I tell you about that. Blues, dia start dengan Beatles, Rolling Stone tu blues lah tu. Because there's blues. But dia ada istilah dia. The blues got a baby, they call it rock and roll. Rock and roll ni memang anak blues dia. Pasal 12 bar sama je. Rock and roll dan blues tak ada different. Dia lagi fast apa kan. Faham? So, apa tadi? Tak popular pun dekat Malaysia. Kenapa tapi blues? Itu, kenapa blues? Okay. Actually, Pak Yeye tu blues tu. Oh ya? Ya, banyak orang tak tahu. Sebab dia dah istilahkan ke Pak Yeye. Jadi itu. Kebanyakan lagu kita orang ambil semua daripada Pak Yeye. Siapa dia itu berbaju kebaya. Tengok, Pak Yeye lagu blues. Jadi, pasal dia dah istilahkan Pak Yeye tu jadi Pak Yeye. Jadi dia macam itulah. Pasal Malaysia ni lain sikit. Dia suka namakan genre tu. Orang lain tak buat, kita buat. Rock kapak mana dalam dunia ada rock kapak. Kita je yang ada. Tangkap lele kita je. Pak sama juga. Pak Ye ni is 60s lah. 60s. So dia go 70s, dia go 80s. Bila masuk 70s tu tadi, dia dah lain sikit. The 60s punya lagu, Beatles punya lagu tu dah pergi ke Hendrix lah. Dah lebih pada rock. Late 70s. Dah rock. Masa itu kita orang keluar. Our first album is 78. Where were you in 78? Belum lagi. Saya takut mak ayah saya pun tak jumpa lagi. 78 first album. And kita punya first album in English. It's called Anytime, Any Day. Yes. Kalau you tengok dalam Google lah semua ada. Anytime, Any Day. Yes. Itu adalah pada tahun 78. Ya. Tapi kita nak ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Okay. Macam mana grup tu, how is it formed? Okay. How it's formed is nak cakap macam mana. It was formed by 3 guys. Okay, 3 orang. Musician. The bass, Jim Malasami, the late lah. Late Jim Malasami. And the late Sheikh Karim yang main drum juga penyanyi. Dan juga Mat Dolah dia. 3 orang dia 3 piece je. Pak itu tak ada lagi time tu? Tak ada lagi. Masa itu saya di ITM lagi. Dia 73. I was in ITM 74. 73, 74 I was in ITM. Dia orang dah start dulu lah. Dah start dah. Only lepas I keluar RTM, I kerja sekejap dekat Jengka. Because I was doing Chartered Institute of Transport. So, like, Lori Malaysia lah, apa lagi. Itulah company yang besar kali. Yes, betul. Jadi cerita dia first kali kerja. Then I kerja Jengka
baru buka jengka masa itu Farida pun 76, 77. Okey, lepas tu I balik lah kerja. Balik KL jauh juga jengka lah, hutan lah 20 km lah. Saya student UiTM jengka. Saya tahu. Bandar Pusat. Pusat bandar. Betul. I buka Bandar Pusat dulu. Tak ada apa. Tak ada apa hancur. Because the program was dah jadi lain lah. Ini politik masuk kan. Actually that is the best one ni korang. Dengan lagi government dah tukar polisi apa. Right. Okay. 76, 78. Aku keluar album first one. Macam mana I jumpa Blues Gang tu pelik juga. Bukan pelik lah. I balik. I duduk kat USJ. I ingat lagi. My friend duduk kat USJ. So dia cakap there's a blues band in town. I cakap mana ada KL in town semua komersial banyak lah. Tak ada bluesnya. Lagu rasa lah I nak cakap pun muzik juga. Tak nak pun. Cuma blues. Are you sure? Yeah, kau datang. Tu kita pergi. It was Damansara, Bukit Damansara sekarang. Okay. Sekarang ni dah berbeza macam-macam lah. But I know the place. Kita main situ. I pergi, mula-mula I masuk. Memang I masuk je I dengar. Memang 12 bar blues. 12 bar blues ni jarang orang main. Ya, 12 bar ya. Crowd tengok. Oh, ini memang betul. Ini betul ni. Country blues ke, lebih kurang rock and roll ke. Wah, itu yang terus. Syoknya. Duduk sehari. Tengok dia orang datang besok. Dia suruh datang. Yang masa itu pula I ada bawa harp. Harp ni memang blues lah. Harmonika blues lah. tu memang they call it the blues harp kan. I memang ada itu sekali. Sekali member tahu I main harp masa kat ITM. Dia panggil lah. Blues Gang panggil. So, Dia panggil? Masa itu kita pun takut juga kan. Bukan apa kan. Ni betul ke ni? Okay, pergi. Itu start lah. Terus dah jadi. The rest is history lah. Baju I kat jengka pun tak ambil lagi sampai sekarang. Tinggal lah terus dah itu. Tidak kembali dah ke situ. Bye-bye. Masuk Blues Gang terus. Terus parah ambil jengka tu Terus apa semua. Institut transport apa semua ke mana. Bye-bye. Jumpa Blues Gang je pasal. Okey. Tapi Pak Ito, kita nak ke belakang sikit lagi. Okey, ke belakang lagi. Tak, memang menyanyi ataupun muzik ni dari sekolah dah Pak Ito minat? Dia dari sekolah minat lah. I minat memang daripada sekolah. Masa I sekolah pula TI sini je. Ceras. Okey. TI kan. So memang muzik lah. Lebih daripada muzik lah. So ITM pun ambil muzik? I tak ambil muzik. Masa tu tak ada muzik course lagi. Betul. Dia ada 78 ingat. Dia baru start muzik. So kita orang sendiri-sendiri. Yalah, ini tak ada ingat pun nak jadi musician pun. Memang tak ada ingat pun. That's why I go to ambil course semua. Macam mana boleh pick up hum tu? Harmonika. Harmonika was long. I know that masa Stevie Wonder kecil lagi I dengan Stevie Wonder sama umur. Sebaya. Lebih kurang lah. 74 kan. I tengok dia main tu. Tinggal lagi dia buta, I tak buta je. Alah, lain macam lah gurau dia. Nervous lah gurau dia lain macam. Dia kata instrumen susah tu nak kata cerita. Susah. Sebab apa? This the instrument you tak nampak chord dia. Kalau gitar nampak A, B, C ke apa semua boleh. Keyboard semua B flat. Tapi ini B flat kau nak pergi ke mana? Nak pergi mana? Tiup pembunyi, tarik pembunyi. Dia ada hole. So you play with the holes. Dia ada 10 hole. Blues harp ni ada 10 je. Kalau yang Cina main harmonika tu, dia ada 24. Yang buat lagu je kan. So minat harmonika tu sebab Stevie Wonder je? Stevie Wonder and I listen to banyak lagu masa itu. Lagu yang ada harmonika banyak. Muddy Waters dah start dengar apa semua. Jadi bila dah bersama dengan Blues Gang, lepas tu dah buat album, terus buat album macam. Pasal apa kita orang dah apa dah. Ini yang best ni buat album ni bukan jalan-jalan. Ya. Warner Music belum buka lagi masa tu. Belum buka. Belum. Warner Music first kali dia orang original director daripada Hong Kong. Okay. Paul Yuen nak ingat lagi. 6 5 je tu tinggi. So dia datang ke airport. Masa tu I dah jam dah dengan Blues Gang ni. Dah so dia cakap pasal masa tu pula I yang bawa kereta kan. Yang lain semua jalan kaki semua. Kita masa tu dah ada kereta dah. Bukan kereta kakak ni kereta. Baru nak cakap pasal kerja transportasi tadi ke? Pasal kerja transport tadi ke? So dia kata tu kita pergi ambil ada bos Warner Music nak datang ada kat airport. So pergi ambil dia kat airport.
Dia pun happy, semua cantik yang Malaysia ni. So dia cakap, what kind of music you guys play? Dia cakap 12 bar. Tak percaya dia. Tak percaya. 12 bar ni ada dekat Memphis kan. Apa je. Susah ke tempat lain lah. So dia datang, dia tengok, and he was so impressed. Main pula lagu-lagu, semua lagu-lagu yang upbeatnya apa semua. Dia apa Terus besok sign kontrak dengan Warner Music. First artist yang sign Warner Music is Blues Gang. Yes. Ini bukan Frankie Chia ke Aziz Bakar cari Blues Gang, tak ada. Ini Mat Saleh yang nampak talent tu bukan. First ever artis Malaysia yang sign dengan Warner Music adalah Blues Gang. Blues Gang. Album pertama bahasa Inggeris international you all. Pasal blues ni tak boleh. You got to know English to know the blues. Yes. Please, tell you truth. You don't know English, susah kita dapat information pasal blues ni. Betul. Pasal rock ni banyak boleh lagu. Scorpion ni dia banyak. But the blues je muzik yang ada history. Muzik lain mana history dia. Rock tahun baru. Blues daripada slavery bro. Ya, betul. Daripada slave. Betul. Heart from the heart. Music from the heart. Betul. You nyanyi mesti from the heart punya. Kalau tidak asyik Cina nak ni cari mana apa kan. Itu pun sambar Bali tengah ais semua dalam mata. Saya nakkan feel tu. You kena see people kadang-kadang. Feel dia lah. Apa yang nak disampaikan adalah rasa. Ya, itu cakap I selalu pakai spek hitam kan. Oh, ikat apa ni asyik lelak. Tapi you tengok Bob Marley tak pernah buka. Oh, you tengok sekarang tak pernah buka. So jangan heran lah. Lelak betul tak feel. So you go from the heart, then goes to your heart. Betul. Kalau tidak goes to your skin only tak dapat. Tak jalan. Oh, so itu ceritanya. Daripada hati ke hati. Daripada hati. You ambil hati dia baru. Tapi sekarang ni dah tak punya hati. Dia banyak. I tengok lah sekarang ni trend konsert pun. I tengok. Lebih berjoget je. Which I don't practice lah. I main banyak konsert, I tak suruh orang berjoget. Orang pun tak suruh. Walaupun semua artis semua turun bawah, joget lah, joget. I never do that. Because the music itself will joget dengan orang. Tak payah you nak suruh pun. Biar music tu yang menggerakkan apa-apa pun. Joget lah, tak payah. Biar gerak. Sendiri lah. So, Pak Ito pun pergi kat konsert lah. Kiranya tengok support kawan lah. Konsert baru lagi, I main konsert dulu semalam. Ha? Kat Saroma. Oh, dekat Saroma? Maksudnya Pak Ito tengok kawan-kawan konsert kawan-kawan ke bekas ni ada jugalah. Oh, ada juga. Tak pernah terserempak tu. Betul lah. Menarik. Tapi yang apa lah banyak. Yang kenal-kenal je lah. Kenal lah. Okay, so cerita pasal Blues Gang ni. Macam mana Pak Ito je lah masuk Blues Gang, main harmonika. Lepas tu menyanyi sekali tu. Dia macam mana? Yelah, transisi tu. Because the singer masa itu is the drummer. The drummer, You need a front liner. Kalau drummer semua susah tu. Oh, betul. Di sini nak ada seorang frontman dia panggil. Okay. Frontman is a singer. Lead vocal itu asal. Lead vocal semua dalam band semua kaya-kaya. Yang lain miskin. Lain. Bukan kaya lah. Kita banyak show lah. Lain. You tengok apa pun tak nak mention lah. Apa pun mesti. Kadang orang nak solo je. Bila dah jadi kalau orang nak bagi bunga apa, singer juga dapat bunga. Dia bagi kat drama, kat tengah main kau nak bagi. Mesti dekat singer. Macam suka dapat bunga. Tapi kau boleh bayangkan tak kalau orang bagi bunga dekat drama, dia pun tunggulah. Bila kau nak ambil bunga tu? Dia terketuk. So, it's the singer yang dapat. Yes. Ini jangan heran lah. Betul. Kalau from a band lah kan. But masa tu Pak Ito dah tahu boleh nyanyi. Boleh kira dia boleh menyanyi masa tu. Memang dah menyanyi lah. Yalah, ini pasal dia cakap suara lain je, itu je. Betul. Tone suara. Tone suara tu memang berbeza dan dah lebih 50 tahun masih lagi belum ada yang sama. Belum ada yang dekat rapat pun. Dan itu I think that's why Blues Gang is still alive until now. Masih Thank you for hidup your lagi. compliments. Alhamdulillah. And it's hard work, man. Because dia cakap hard macam mana. We are lucky because kita main blues je. Tak banyak band main blues. Itu pasal we got all the nak blues je. Ini lagi Malaysia RTM belum tahu blues punya kategori. Dia mesti nak ada. Indonesia dah ada lah blues kategori. Jazz. Ini boleh dangdut. Apalah. Boleh lagu yang
Apa dia panggil tu yang dalam... Apa tu? Tu yang sekarang ni yang tengah top dia lah. I tengok Jeduk-jeduk. pun. Ni extravaganza. Gegar Vaganza. Ya. Memang saya tak suka macam itu. Oh, ya. Orang sekarang menyanyi pakai t-shirt dia tak ada pakai lagi. Oh, faham konsep. Extravaganza. Extravaganza. Bukan program Gegar Vaganza. Bukan Gegar Vaganza. Bukan lah. Ini bukan ketik. Mereka dah lama sangat tak tukar macam kita. Asyik itu, balik itu. Faham. Lepas tu yang menang. Bukan jadi apa. Pun menang nombor 1 dapat 100,000. Dah asyik hilang lah. For what, man? Hilang Tapi apa ni? Inovasi lah. Inovasi yang kita nyanyi. I tell you, this is Okay. my opinion. You susah nak cek penyanyi. Kalau yang pergi tanding tu kebanyakan normal lah. Ada suara sikit semua. Mak dia cakap suara kau bagus dik. Pergi pergi nyanyi apa nama. Okay. Singer ni susah nak cari. Dia susah. Stage fright. Kau kena dengar kat bilik air. Anak dia tu bagus nyanyi. Kau pergi dengar. Memang betul bagus. Tapi dia takkan keluar. That is where the talent scout dia kerja. Betul. Betul. Bukan sekarang ni asyik tunjuk kat TV lah semua dah. Betul. Faham. Dah jadi artis kejap. Tapi itulah perbezaannya macam talent, kita jumpa talent pada zaman dulu. Lain. Macam Betul. kita just cara mudah adalah untuk tengok social media, tengok pertandingan kan. Betul. Kalau dulu you kena scout. Yes. Cari. You tak boleh Ceruk. ambil suara-suara sebarangan. Mana Yelah. boleh. Itu pasal I can tell you dekat kami yang buat lagu artis ni tak pernah rugi pun. Betul. They will never lose money. Because Yelah. nombor 1 dia sekarang lah nak muka cantik, suara sedap, apa semua mana ada Followers mesti jalan ramai. dia. Tinggal lagi cerita rompak kepala ni yang susah. Kan? Memang cerita rompak memang dia yang bunuh artis semua. Yelah. Betul. This Jadi, I want to stress now. please. Even 2 days ago I main untuk Georgette. Sebab apa? Sebab dia sakit apa. We have to tengok. Tolong dia lah. Ini artis top ni. Kalau tak ada cerita rompak dulu, wing semua dah kaya raya lah. Setuju. Semua pun senang. Million semua dia orang punya apa. Betul. Blues Gang dah lama dah aku. Jadi bila kita artis kaya, baru kita boleh move on. Betul. Baru artis boleh buka. Ini buat filem ex-army, buat filem apa semua. Pasal ada duit je. Cuba artis tu kaya semua. Okay, we will do. Boleh. The money back to the industry. Betul. Not ambil duit pada industri, kau buka kilang Lain. ayam ke kilang apa dah. Daripada industri muzik, duit dah Lari. pergi ke buka goti canai, apa ke jadah. Lain. Patut it goes back. Itu bagi kau, I think will give back. Yes. Betul. Basic ekonomi lah. Yalah, betul. Agreed. Setuju. That's why kat Amerika you tengok. Buku pecah pintu pun 100 juta duit dah dapat. Sebab orang tak kira Amerika, tak kira muka kau macam mana. Suara kau tu nak tengok. Yes. Ini muka jambu. Ini semua. Selagi kita punya attitude macam tu, itulah dia. Susah sikit. Yalah, faham. Kan? Nak hero mesti cantik je. Yes. I tengok cerita gangster semua hero semua tak cantik. Tak cantik pun. Yang cantik semua crook. Nak cerita Yang handsome tidak. yang Yang semua jahat je crook, bro. handsome. Obviously kat sini, muka ni macam itu tak boleh jadi hero. Itulah attitude. Terbalik. That's the attitude kan. Ya. Sorry, Reality bro. tu tak ada. Yes, betul. Okay. Selagi kau tak dapat tu, itulah dia. Itulah dia. Balik-balik benda sama lah. Okay, Pak Ito, kita nak masuk sikit lah. Cerita pasal, yelah, lagu-lagu Blues Gang ni pun rare. Ya. Mak Siti lah, sakit gigi lah. Siapa Mak Siti tu saya masih tak tahu lagi. Ada penjelasan tu Pak Ito. Siapa itu? Yang tulis tu is Jim Marasami. Okay. Dia tu yang main bass. Main bass tu. Lagu tu. Jadi siapa Mak Siti yang dia jatuh cinta tu? Agaknya ada lah tu. Kita takkan tahu cerita I tu. tulis, I tahu ini. Faham. Arwah tulis. Siapa? Mesti ada. Sampai habis tak dapat Mak Siti macam mana kan. tahu siapa Mak Siti tu. Tahu. Tak pernah tertanya ke Pak dia. Ito? Sengaja kan. Ingat je lah. Oh, so Siapa Siti ni? maksudnya je lah penulis lagu tu dia yang tahu. Ya. Sakit gigi tu sama. Dia sakit gigi, dia buat lagu. Sakit gigi is not from us. Itu aja kat Pok Yeye. Orang tak tahu dalam Pok Yeye tu ada blues tinggal lagi. Ada harp bro. Tahun 60-an dah ada dah kat Singapura tinggal lagi. Dia Pop Yeye kan dah deng. Yes. Aku Lepas tu campur sikit dengan lingkup Melayu. Aku sekarang main tak boleh. Macam mana orang nak
Orang semua dah robust, joget, apa baik kan. Ganas. Liar. Ago-ago ni simple. Sikit-sikit je. Tak boleh lah. Usik-usik je kan. Okay. Even world pun tak boleh. Lagu ni yang orang kata paling orang kata siulan ramai lah. Apa nak dikata ni? Apa nak dikata ni memang actually when that is the fourth album. Dalam album keempat dah tu. Apa nak kata tu? Okay, sebelum tu kita lama dekat Club Med tu. Club Mediterranean. Okay. Club Mediterranean memang gila ni. Nama pun Club Med. Dulunya lah ini. Actually we supposed to go to Mexico lepas Club Med tu. Okay. Dah dapat buat. Entah macam mana. Ada satu Australian punya turis. Dia duduk 3 bulan. Dia tengok Blues Gang ni memang aim nak bawa Australia. Okay. Okey, lah kita pilih Australia lah pergi. Okay. Tidak, aku Mexico tak balik lah. Dah jumpa awak Mexico pula. Lupa nak balik. So, pergi Australia. Pergi-pergi dah problem. 2 orang pergi dulu. Julian dengan Jim pergi dulu. Kita orang tunggu dulu buat PC baru pergi. Okay. This is the third album. So, tahu macam mana kita orang pergi, dia kena balik. Okay. Problem immigration. Yang 2 orang ni tadi. 2 orang ni tadi. Okay. Dah tak cukup dah 2 orang. Habis macam mana ni? Lepas tu Karim masa itu nak balik juga lah. Malah lah balik lah tu. I tak puas hati ni. Baru sampai apa. Okay. So I kan move on tu. Kita sampai Perth. Daripada Perth kita naik. Pergi ke Melbourne. Melbourne is where everything happen lah. A lot of blues club apa semua. Okay. So main juga lah. Tapi dah frust lah tak dapat tu. Tak dapat the whole gang. The whole band. Full line up. Dia patutnya Jim dengan Julia kena balik je. I don't know lah. Ini manager. Ada manager. Ini manager punya hal ni. Semua dia tahu. So itu cerita dia. So bila nak balik tu tadi, that's how I got the song. It's a failure punya journey tu. Duduk dalam 4-5 bulan. Dia orang balik, I stay lagi. Okay. Basking lah kat Melbourne apa semua kan. Mana orang tahu pun. Masa itulah sekarang Melayu ramai dah Melbourne. Ya, betul. So dari situ dapat lagu tu. Apa nak dikata? Masa naik bas tu lah. Naik bas. Dia bas pun 2 hari 2 malam naik bas. Bukannya sekejap je. 2 hari 2 malam? 2 hari? Sampai ke tu. Nolabo Plain tu. Desert je kan. Kat situ juga I dapat apa tu. Okay. Masa itu I balik dengan Gani. I bagi tahu Gani balik ambil gitar cari. Sampai sini I terus rekod lagu tu. So that is our fourth album. Dapat inspirasi daripada perjalanan tu pasal failure. The failure punya perjalanan. Betul lah. Apa nak dikata? Apa nak kata lagi? Tapi kenapa slang Negeri Sembilan tu Pak Ito? Negeri Sembilan. Kenapa slang tu dipilih? Saya cakap macam tu. Omak Dan cakap macam tu. Itulah bahasa Dan. Dia sebenarnya banyak orang cakap itu bukan Negeri Sembilan. Melaka. Okay. Naning ni kalau baca sejarah memang Negeri Sembilan. Ada berbatis semua Naning. Tabuh Naning. No problem Negeri Sembilan ke Melaka. Sepadan lah. Tapi Naning betul lah. Rupa-rupanya lagu yang berjaya sebenarnya dicipta atas kegagalan. Kegagalan konsep itu tadi. Yes. The real truth lah. Semua Blues Gang pun tak putus asa lah. Tak ada lah apa pun. Tapi bila dah meletup lagu tu. Lagu tu meletup, Mahdi pun naik 82. Okay. Start jadi PM. Okay. Itu pada tahun. And the first PM. PM itu Mahdi lah. Kenal Mahdi lama. Saya patut berterima kasih dekat Pak Ito ni sebab lagu Apa Nak Dikata. Mak Asin ni orang Pilah. TK. TK. So lagu tu bolehlah kiranya menggambarkan orang Negeri Sembilan tu. Yelah. Keluarnya Port Dickson. Seromban. Banyak tak sebut. Jolobu minta maaf lah. Tak sampai. Kalau sampai tak buat lagu tu. Boleh minta maaf pula. Sorry lah. Tak sempat sebut Jolobu. Banyak ada rombau. Seroting. Apa tak masuk? Apa Pilah je. Itu tak dapat dia nolong. Sempat. Seromban sempat. Okay, I tell you why the song is there. Okay, I know the reason. Okay. Sebelum lagu tu tak ada lagu yang sebut cakap macam tu. Kedegerian. Kalau ada pun semua dengan Minang punya. Ayam dan lapeh. Lagu rakyat lah. Kat rumah itu dah Minang bukan Negeri Sembilan. Lagu rakyat lah. So when I start buat ini baru Negeri Sembilan tu tadi. Baru lepas itu Pokok Ejang semua lepas tu. Betul lah. Pokok Ejang baru lebih Sebona semua keluar apa.
menurut generasi dan paling generasi yang baru wari lah. So that's why when you hit that note tu jadi dekat lagu tu terus main ambil punya. Sampai orang komplain apa ni RTM asyik promote Blues Gang. Nak buat macam mana dia dah suka lagu tu. Betul. Lagu tu Malaysia. Lagu tu sangat Malaysia. Dan adat-adat Malaysia. Motong botak. Betul. Actually, kalau I nak cakap betul-betul, keras bunyi dia, itu kita lembutkan tu. Macam air laut bertambah, actually bertambah kotor. Takkanlah kita nak cakap kotor bertambah banyak ke. Betul lah tu. Betul lah. Lapik berlapik. Air lembut lah. Apa tambah masin lah. Kita kena tidak. Masalahnya, kenapa boleh macam terbayangkan kan? Aku nak cakap ni sebenarnya, tapi tak boleh, Padam. Aku halus sikit. Lepas tu tulisan ni, tak boleh, Padam. Dulu dah tulis lirik, ya Allah. Aku ada satu katulistiwa. Okey. Naik Mercedes tak boleh. Tak boleh. Dia cakap tak boleh. You promoting brand lah. Jam itu juga I bagi tukar. Naik kereta api. Itu boleh. Boleh lah. Dan Mercedes tak boleh. Aduh, kita nakkan something lah kan. Suka hati aku lah. Aku punya lagu. Aku nak tulis lagu. Gambaran kita tu. Tapi pada dia tak boleh. Nanti you promote. Nanti Mercedes. Aduh, macam itu. Itu RTM lah. Bukan. Yelah. Ketika itulah. Banyak sangat dia punya tukang dengar. Ini tak boleh. Sekarang ni semua boleh. Jadi kiranya berapa kali lagu tu ditulis untuk betul-betul final? We go nombor satu. Lepas tu akan pergi ke RTM dulu. Lepas kita tak rakam kanan lah. Rakam kanan. Ada 4-5 orang situ. So kalau banyak kena lepas lah. Yang tak lepas tu adalah mungkin words dia pakai ke. Tapi we tengok sekarang punya podcast dahsyat betul. Saya hantam buta cakap. Aduh. Beza dia. Zaman sudah berubah, Pak Ito. Zaman sudah berubah. Wah, Hajar punya word semua keluar. Dulu tak ada tu. Dulu tak lepas tu. Itu pasal kita memang I minat Iwan Fals. Pasal Iwan Fals ada Indonesia is not that strict. Betul. Dia boleh cakap bongkar anak. Bisa lagu dia suara tu jatuh tu. Betul. Dia antaranya lah. Dia antaranya. Boleh bukan senang nak jatuhkan suara tu haftam ni je. Tapi kita tak boleh nak jatuhkan Mahathir situ. Tak boleh. Itu masa lain. Kita lain. Kita punya guideline kita lain pada media. Pasal lagu tak ada, tak boleh. Macam mana orang nak tahu pun. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Berubah. Tak ada benda tu kau nak cakap apa lagi. Yalah. Jagalah. Lagu yang ini pula tak boleh dah. Kena robber. Kita tak boleh buat lagu robber sangat. Boleh buat. Tapi pasal muzik je I buat. Pasal cerita rompak dia I buat sakit-sakit. Yes. Sakit buat lagu. Untung banyaklah Nur yang sapu. Betul. Macam mana nak cari makan. Itu ada. Dan Pak Ito antara aktivis yang sangat-sangat menentang cerita rompak kerana affected sangat kan. Memang you were in the middle of it. Yes. Of course when I see my kaset, I jual RM15, RM20. Pergi coket RM2, RM3 je. Ni apa benda ni? Kan? Broad daylight. Yes. And they put the music kita yang sebenar. I tell you now, today, we haven't got music act yet. Sampai ke ni hari ni. Filem ada act dia. Betul. Muzik tak ada. Akta muzik belum ada. Akta copyright ada. Copyright is nothing. Copyright is done by the record company. Dia orang yang banyak buat benda tu. Copyright tu. Bukan more on artist, it's more on them. Kononnya dia keluar modal lah, apalah. Faham? Alah, modal RM50,000 dapat RM5 juta apa ada pada. But I don't want to say. Kau nak ikutkan. Itu pasal I don't have to do concert untuk hati-hati ini yang top-top lah kan. Pasal terpaksa juga. Ini minggu depan pun kami pun karyawan punya. Nak cari dana kan, hati demam ke sakit kan, siapa nak bagi. Betul lah. So this is what we doing. Okey, faham. Cuba tu lagi cakap balik kau tak ada cerita rompak. Banyak memusnahkan industri kita sebenarnya. Memang musnah. Amerika kalau ada cerita rompak tak akan ada punya. They don't have. Europe don't have. What is cerita rompak? Apa benda cerita rompak ni? Betul lah. Dan banyak juga yang kita dah interview, artis yang kita dah interview yang mereka sebenarnya putus asa. Terkesan juga. Dia terkesan dia cerita rompak sampai berhenti terus. Okay, you see, bukan ramai orang buat lagu pun. Macam mana orang nak tahu feel dia? See, you kalau buat lagu you tahu.
Ini orang kesian dia. Kesian blues gang. Hari-hari naik motor buruk. Macam itu je lah. Kena buat macam mana kan. It's very difficult. When your name is top, orang tahu, you nak kena naik. Itu ada lagu dia tu, Jumpa Kawan Lama. Dengar kau penyanyi. Duit banyak lah apa lagi. Lirik yang lupa. Tapi kau jalan kaki. That's what I That's the message. You see, I fight through my song. Yeah. I bukannya gangster. Memang aku bom main. Pada itu kan. Betul. Tinggal lagi. Tapi orang tak ramai komposer. Mana nak tahu feel dia. Yalah, berkarya. Ada 2-3 orang pula kaya pula semua. Jadi sendiri-sendiri. Tak ada. Apa okay. dia kata. Faham? Apa dia kata. Okey. Pak Ito, dalam banyak-banyak lagu blues gang yang Pak Ito cipta, mana yang paling susah Pak Ito nak kena settlekan lagu tu? Paling orang kata paling susah. Lengkapkan nyanyi ke? Okey. Lagu I pun I buat sendiri kebanyakan. Yes. Tapi mana lagu yang I ambil tu tadi yang rasa. Macam lagu perempuan ni. I lihat lagu perempuan. Perempuan. Okey. Itu Ismail juga suka tu. Tapi you all tak main lagu tu. Entahlah bos. Main bos. Kita main That song is lirik. I baca lirik dia. Memang the best all about woman dah. Okay. Memang even yang buat panjang tu pun nice. Dia pun interview juga. Asal abang tak nyanyi lagu perempuan selalu bang. Arwana. First of all, it's not my song. I ambil itu lagu tu arwah Megat punya. Okay. Megat Ismail. Dia ni buat lagu Fikir Boleh. Okay. Lagu Mamat. 3-4 lagu tapi memang best-best lagu. Semua meletup Liriknya indah. Perempuan tu saya ambil. Cepat-cepat saya ambil. Ini best ni. Dia dah bagi kotak lagu ni. Kotak lagu ni. Saya ambil tu. Perempuan Perempuan. Memang I love the song. Memang. Kadang-kadang tak boleh nyanyi. Sedih. Because the way he put the lyrics together. Penceritaan tu. Penceritaan gitu. Okay, kita cari blues gang perempuan. Yes. Song, perempuan blues gang. Lepas ni kita akan mainkan kat sini. Itu solo. Itu solo album. Okay. I solo ada 10 album ni. Ya, betul. Blues gang ada 14. Campur solo 10 dah berapa dah? 24. Dia kata 40 lagu. You all main berapa lagu je. Ya dah, banyak lah. Ribut Pendamai. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. You Pendamai Ribut Pendamai. Ribut Pendamai. Pernah? Ribut Pendamai. Oh. Itu tajuk tu pernah itu dengar lagu tu? Itu masa reformasi time lah. Yes, okay. Aku dengar reformasi. Tapi the band lagu tu. Because lepas reformasi, RTM Cold Storage I was Cold Storage. Faham? Tengah cakap lah bukan nak kutuk this what happened. Pasal kau berani sangat reformasi Dia tak ban. Dia kena ban you. Dia gam lah. But what they do is the Cold Storage tak main punya lagu. Dekat penting semua dekat jangan main lagu. Dia tak ban. Dia senyap je. Dia berdono. That's happened to me. So I tak kisahlah kan. But how do you macam mana nak bangkit daripada tu? Bangkit daripada macam mana? Daripada yalah kena cold storage, kena that was 15 years ago lah. Dah biarlah. Sekarang ni I'm normal okay dah. Lah. Dia cakap banyak. Tapi masa tu kan media utama adalah media utama adalah ialah RTM ketika itu. Tetapi apabila dapat treatment macam tu macam mana nak bangkit balik, dan ini adalah your main source of income. Okay, the one thing good about blues gang ni, kita ni sebenarnya main club memang champion punya. The club is where we play. Tinggal lagi dah berhenti minum, dah tak boleh lah main club. Kan main club kan nak kena minum. You nyanyi best 2 jug sampai. Lagi best lah. Macam mana nak berhenti? Ya, nak nyanyi sedap dia minum. Itu je. Kau tak minum, nanti owner pun apa hal? Macam mana kau bayar lu punya gaji, lu tak minum. Orang apa tolak, orang bagi minum tak boleh. Customer lah. Tak boleh. So we got no problem. Tak boleh main sana. Kita main club over tahun. Gym Karim semua. I je yang quit pasal I masuk politik sikit. Dia orang go on main bertahun, puluh tahun main. Wow. Dia saw dia make income. Itu je pasal album tak boleh on the royalties tak ada, tak dapat. Sustain susah. Ya Allah. Yelah, betul lah. But never, no one stop. No one stop. Kita tak pernah pecah. Meninggal je ada. Pecah-pecah pun tak ada. Cuma slow pun slow cerita je lah. Dah tua sekarang buat habis pasal anak semua dah ada darah dah kerja sebenarnya. Itulah. Cerita pasal anak ni. Anak-anak ada terlibat. Anak saya, cucu saya dah 22 tahun. Cucu. Alhamdulillah. Fikir-fikir lah. Lu fikir lah. Tapi yang paling muda?
Yang paling muda 2 tahun 5 bulan. Berapa orang cucu dapat itu? Berapa orang dah cucu sekarang? Tak banyak, 6 orang. Alhamdulillah. Tapi I just want to inform, my first anak cucu yang tua tu tadi, dia ada cerita sikit. Dia punya moyang Saloma. Saloma ni actually my mother-in-law. Mother-in-law sebab apa? Sebab Saloma dengan Tompel, dia ada seorang anak. Nama dia Armali. Betul. Tapi dia arwah Armali dia dengan Besan. Anak dia kahwin dengan anak Armali. Dah 20 tahun dah. Tak ada orang tahu pun. Tak banyak orang tahu. Tapi tak kisah. Itu ada dapat darah seni itu. Pak itu. Dalam ni I tengok tak ada lagi. Dia orang ni memang tak ada. Muzik ni dah jadi taladan. Salah muzik ini semua susah. Itu banyak kan. Sekarang baru anak orang kaya boleh lah suruh nyanyi ke apa kan. Oi, itu kalau apa yang siapa nama cucunya tu yang 22 tahun tu nama dia? Alia. Itu kalau Alia tu pergi sekolah. Aku punya nenek Saloma. Nenek. And I respect sekarang punya management pun. Dia pay royalties pakai nama Saloma tu. Dia pay. I respect dia. Belum tu tak pernah bayar. Masa I dengan arwah Mali pergi jumpa, mak aku lah ni Saloma ni. Tapi dia perjuangkan. Copyright Act mesti dapat under moral. Mesti. Mana boleh pakai nama Saloma? Betul. Saloma itu janganlah cakap Saloma lain. Tak ada. Tak ada dah. Brand dia Saloma tu kuat. Betul. Wow. Ini kita nak dia. So, kita pun sama. Besok dah mati pun macam Saloma juga. Atuk belah aku ni itu Blues Gang. Atuk Saloma Tompel. Mahal. Saloma takkan nak tengok cucu dia seksa bro. Dia duit dia banyak Ramli tu. Betul. Malah ada dengan sedih. Cerita panjang lah. Ada panjang tu kalau cerita tu. Betul lah. See all about this. So I hope from now on at least tak adalah benda-benda macam ni lagi dah kan. Because dia tak sayang seni tu tadi. I tell you. Because I tengok kita muzik Melayu. Kita punya market Melayu. Semua Melayu. All luar tak biasa campur pun. Bukan we need Chinese to buy Malay music pun. We don't need Indian to buy our music. The Malay punya music for Malay je. Itu pun kau tak bagi juga. Macam mana? Kita terompak semua. Kepala pak. Orang ingat ada benda macam terompak. Tapi untuk orang yang buat tu tadi, it's very painful. Painful. Sakit sangat. Bila yang tak betul pun ada. Ramai. Yelah, betul lah. Sedih sebab itu adalah apa yang diluahkan, dikeluarkan, dikerah untuk hasil seni tu. Nampak macam senang. Nampak jual lah tulis lagu. Yang aku tulis lagu. Susah. It's not. Okey, Pak Ito masih aktif dalam persatuan. Yes. Dan pada usia ini masih lagi macam Pak Ito cakap tadi, 2 hari lepas baru main konsert untuk Georgette. Dekat Saloma tu kan. Saloma tu baru dia tak lama dia tak sihat. Yelah betul. So sekarang ni he's in dekat Ulu Langat. Ada masuklah orang jaga dia lah. So kita artis kenalah tolong apa semua. Itu yang budak-budak brother yang lain tu semua. Okay. Tapi macam mana Pak Ito rasa macam generasi sekarang kurang awareness in that sense? Dia belum kena lagi. Dia muda lagi. Betul juga tu. Tak kena sebab aku tahu. Abang kau cakap kawan. Betul lah. Rock and roll lah. Kau tua dulu. Apa ni dah betul lah. Kau tak kena lagi. Cuba lagi. Alah, macam ni tua old school lah. Okay. It's okay. Old school. I've been there. Girl punya soalan tu serius. I've been there lah. Masa whatever you do right now. Itu aku dah buat dulu dah. Faham. Tapi aku jejak sampai 74 tahun nyanyi. Kau bila tengok berapa tahun kau boleh nyanyi sekarang. Umur baru 22 tahun, 23 tahun nak nyanyi. Allah. Itu bukan auto-tune. Siapa? I don't like pertandingan-pertandingan tadi. Yang baik-baik nyanyi lepas dah menang habis. Habis macam tu je. Tak tahu nak cari macam mana. Dah glamour semua. You give them the glamour tadi. Dah perasaan lalu apa perasaan apa semua. Caca. Glamour ni bukan senang nak handle. Betul. You don't play the fool with glamour. Ya, betul. Setuju. Tak semua orang boleh handle, tak semua orang ada mental power. Handle yang tak semua ada mental power nak guna. Family, macam mana family handle your glam? All family is alright. Okay. Dia orang understand sangat. At first, the beginning, masa keluar ITM tu, dia pelik juga. Kau ni belajar je. Lah jadi penyanyi. Apalah. Tapi kita nak buat macam mana, passion tu dah. But now, dia understand lah. Susah dulu, mak-mak nak suruh anak jadi, pergilah jadi penyanyi. Susah punya. Jadi penyanyi ni semua
sendiri. Cui-cui. Only now when they have the music school, apa school, ada Aswara, barulah benda tu. Yes. Kefahaman tu datang. Kalau ada talent, okay. Dulu is all by heart. Everything is by heart. It's all punya passion tu tadi. Susah ke dulu Pak Ito nak meyakinkan mak ayah tu yang Pak Ito jadi penyanyi tu? Susah juga. Nombor satu, duit tak ada ya. Susah lah. Kalau cuba duit banyak, senang kan. Jual lah tu. Macam mana tu cakap kat mak pak tu lah? Yolah tu. Dan nak jadi penyanyi. Dan nak jadi penyanyi. Tak ada. Tapi mereka tak melarang Pak Ito lah ketika itu. Tak adalah. Alhamdulillah. Pandai-pandailah kau. Pasal kita dah tua dah. Nyanyi pun dah umur dah berapa, dah keluar apa semua. Bukan juga baru kan. Yang kita takut yang muda-muda ni sekarang ni. That's why they must menyanyi. Kita mesti dapat dues kita tu. Kalau patut 2 million lah. Janganlah kau bagi, tak boleh tu. Tak jadi dia. Discount. Pay your dues. Itulah itu. Dues tu. Our dues tu tadi. Itu perbezaannya. Orang dulu dia sempat struggle. Dia sempat struggle untuk dia belajar daripada perjalanan tu. Nak kena tipu dengan promoter ni yang kira lah. Memang itu permainan dia. Ada. Allah. Apa lagi problem dalam muzik industri itu je. But the main thing is saja terompak. Pasal apa? Rekod company dia pandai. Dia promote artis tu gila-gila. Suruh pergi ini, suruh dah. Once artis dah pergi, bila concentrate kat konsert dia. Dia don't give a damn about dia punya royalties. Jadi pasal konsert dia dah dapat lagi banyak lah, lagi banyak. 50,000. Yes. Lagi banyak keuntungan kat situ. So, royalties dia sapu semua. Dia orang kaya lah. So bila time PKP tu, bila apa, abang kita datang Mangkida semua dah surrender dah. Tak boleh pasal dia orang tak boleh perform. Tak boleh perform. Tak boleh perform. Allah. Itu yang actually kat West ke apa, konsert tu promote album. You main konsert tu promote ke album. Dia balik kepada produk tu juga. Tak ada orang nak cik makan kat konsert ke itu. Mana boleh. That is promotion for a new album. Macam dulu-dulu yang jual tu. I take one band lah, Wings lah. Sekali dia main kat mana-mana. Penuh. Kita tak rompak dia, tak tahu berapa juta-juta dia orang print. Yelah, betul lah. Imagine lah. Bila Pak Ito kata tu betul lah. Konsert dulu, kalau buat konsert dulu mesti nak promote album. Ya. Sekarang ni. Dan masih lagi sekarang. Masih lagi. Tapi dia buat bodoh. Benda sama. Pasal dia tahu artis dapat banyak. Dapat 5,000 tu dah kira banyak dah. Alah. Hari ni terbuka mindau. Ya, perspektif. Banyak perspektif. Kita music business dengan music lain. Music business, no university in the world taught you music business. Pasal music business ni dia dua. Satu music business, satu lagi karyawan ni tadi. Ini entirely different ni. Kalau tak ada ini, tak ada music business lah. Music business, what is music business? Accountant, marketing man, dengan promotion, mescom. 3 ni main peranan. Tambahlah strategis bagilah. But you got to promote yang ini tadi. Ini the main thing. Tujuan dia. Dekat world apa semua. First, the creator tadi. Musician, penyanyi ke backing vocal, they are important. Nombor 2, secondary is only promoter. Orang yang keluar duit. Ini semua secondary semua. Kau tak tahu talent, kau ada duit, itu je lah. Jangan cakap banyak. Jangan sampai bila-bila kau nak dapat. Sekarang ni still dia getting. Kau ni dapat royalties every year. PPM. Betul. Akta muzik tu kan. Ya. Okay, bercerita tentang recognition pula. Okay. Blues Gang. Okay. Bukan sahaja di Malaysia. Recognition juga di luar negara. Yes. Alhamdulillah. Tapi, tak adalah. Kita expect lagi apa dengan lagi. Okey lah. Cakap itu Indonesia, Thailand tu ingat. Okey lah tu. Indonesia I've been there. Main apa semua. Thailand pun kita nak pergi. Thailand tu problem language. Ya. Lagu orang putih je lah. Blues banyak orang putih. Rock and roll banyak orang putih. Kita tak ada problemnya. Main lagu Pink Floyd ke apa pun dah jalan lah kat mana-mana pun. Yelah, you betul play lah. in Jakarta, you play in Bangkok, you play KL. Anywhere can. Anywhere. Memang suka. Ya. Betul. Okay. Kita bergerak ke depan. Ke depan mungkinlah Pak Ito. Blues Gang ni yalah, walaupun tak ada projek baru. Ada sekarang ni on hold. Saya tengah tunggu DKD, tak habis-habis bayar lagi. Bayar 50,000 main lah. Banyak sangat dia punya meeting nak dapat duit.
So I'm waiting for my last album. Oh, okay. Not last, latest lah. Ini dah buat lah lagu dah, tinggal lagi nak kena cantikkan lagi. Ni Blues Gang apa itu? Blues Gang. Okay. This is my last lah. So the song inside is called Panglima Awang Hitam. Wow. Kenapa? He's the first man that crossed the world. Hendrik the Black. Dia orang ingat European. Orang Melaka, bro. Saya Google sekarang, you kena check. Awak Melaka. Saya kan kejap lagi bila saya dah start Google kejap lagi, saya tak lepas lupa dah habiskan borak selebriti ni. It's a Melaka. Bukan European ke. Dia panggil Henry the Black. Hendrik the Black, Hendrik di Melaka. So I buat lagu. Okay. Namakan orang sini panggil Panglima Awang. Panglima Awang ni sebenarnya yang travel tu jadi. Dia kerja dengan Magellan bawa dia keliling. Tapi Magellan mati, tak sempat balik ke Melaka. So he's the first man lah untuk kelilingi dunia. Hendrik the Black. To me is important lah orang Melayu. Korang bukan European lah. Itu all this time kita tengok European tu yang Johnny Depp berlakon apa semua tu kan. Semua dia tukar isteri. Berapa lagu apa itu dalam album baru? 6 lagu 6 lagu. Okay. Semua lagu tu dah siap? Dah siap. Tinggal lagi kita nak kemas kini. Nak kemas kini. Video clip kena. Okay. So itu for my next year lah. Itu kira dah habis lah. Wow. Kalau solo ada Pak Ito? Solo mungkin lah buat dengan kid lah. Beli my son. Wow. Duo. Gitar. Apa senang cerita. Okey main gitar. Okey. Anak main gitar. Bestnya. Dan teruskan legacy tu kan. Bestnya. Itu and Son. Love. Kenapa rasa macam kedai makan? Dia bukan kedai tom yum. Oh salah. Ensan ni tak boleh. Dia macam kedai makan. Okey lah tu. Jadi itu adalah tahun depan. Kira masih aktif lagi, Alhamdulillah. Masih lagi. Ada orang kata Pak Ito berniaga kecil-kecil ke? Tak ada memang 100% muzik okay. Syukur Alhamdulillah. Yang konsert ni tadi I ada the whole year tadi. Sebab blues sudah tadi I say lah. Orang lain tak banyak. Faham. Yalah blues sebilang kan. Betul. Sebab itu yang I dapat dah. Punca rezeki je. Now I'm getting it lah. Ada je. Kadang kita create. Macam dulu I buat 3 tahun I buat Langkawi International Blues. Okay. Libra dia call it. Dia tengok pun ada Libra. Okay, baik. Okay, Pak Ito, untuk hari ni Pak Ito, terima kasih. Ada macam-macam sesi pembelajaran. Betul. Ada cerita banyak. Yo. Kalau lah tak, apa kata, boleh cerita macam-macam, kita keluar je semua. Betul. Kita kontrol je ni. Kita cuba kontrol Pak Ito. Aduh. Kalau tidak dibendung ni. Brup dia keluar je. Tapi yang penting cetak rompak kepala. Jangan lupa ada buku dia. Ada buku dia. Go and check the book. Okay, baik. Terima kasih Pak Ito. Nasir jadi. Itu seorang lagi. Semoga sihat selalu Pak Ito. Dan terima kasih juga untuk anda yang menonton dan mendengar. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.